ramai orang terlupa tentang masa ini. Masa yang kita ada ni, ramai orang terlupa. Saya daripada muda mengulangi ceramah saya di mana-mana. The most amazing thing that Allah has created, perkara yang paling hebat yang Allah cipta ialah masa. Di dalam dunia fizik, dua perkara yang dibincangkan, iaitu masa, time dan space. Masa dan ruang. Maka ini yang menjadi debat teologi Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga aliran salaf ini. Kerana isu ini. Kerana Allah is the creator of time and space. Allah pencipta masa dan ruang. Maka Allah itu tidak memerlukan masa dan tidak memerlukan ruang. Tapi apakah Allah itu berinteraksi untuk hamba-hamba, meletakkan hamba-hambanya dalam interaksi masa dan ruang? Berlaku. Allah itu pencipta masa. Sebab itu Allah bersumpah dengan surah Al-Asr, wal Asr. Demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Kita tak boleh bersumpah kerana masa makhluk. Masa itu makhluk. Allah bersumpah dengan wadduha. Duha itu masa. Allah bersumpah dengan wal-lail. Lail itu masa. Allah bersumpah dengan wan-nahar. Nahar itu masa. Allah artinya Allah tidak ada masa. Allah tidak ada masa. Allah tidak berada dalam masa. Sebab itu apabila atheist, orang yang tak percaya Tuhan, antara soalan yang mereka pening, mereka kata sebelum Allah. Sebelum Allah. Macam mana? Sebelum. Kita kata tak ada sebelum. Kerana sebelum dan selepas itu masa. Allah yang mencipta sebelum dan selepas. Allah dalam bahasa teologinya disebut Zatullah, Zat Allah. Walaupun ada perbahasan ulama tentang setuju ataupun tidak penggunaan zat, tapi tak apa. Zat Allah itu sendiri tidak terikat dengan masa. Orang putih kata the essence of God. Zat Tuhan itu tidak terikat dengan masa. Maka tak boleh kita tanya sebelum Allah ada. Tak boleh tanya. Kerana sebelum itu masa. Tidak ada sebelum dan selepas. Allah yang menciptakan sebelum dan selepas. Time. Maksudnya apa? Allah tidak ada masa. Susahlah fikiran kita nak fikir. Macam mana Allah tak ada masa. Kerana kita diciptakan di dalam masa. Kita berada dalam masa. Sebab itu bulan, bintang mengagumkan, tapi tidak lebih mengagumkan daripada masa. Masa. Allah ciptakan masa. Kita tak boleh kata masa tu dah ada, kemudian Allah ada. Siapa pencipta masa? Allah menciptakan. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala-galanya. Dan Allah letakkan kita dalam masa. Sebab itu antara surah yang amazing, pendek tapi bermakna, surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya insan di dalam kerugian. Ia bersumpah dengan masa. Kerugian kita
kerugian mengendalikan masa. Dalam hadis Bukhari, ni'matan maghbubun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Nikmat yang ramai orang tertipu, terlupa, teralpa. Kesihatan dan waktu lapang. Oleh kerana bila kita duduk di dalam masa, kita tidak boleh melawan sistem masa. Orang-orang yang dahulu cantik muda, ramai yang sudah menjadi tua. Walaupun kalau ditanya, dia ingin kekal muda. Masa bergerak dan kita tidak ada ruang untuk menentangnya. Dan apabila tiba saatnya, kita mesti melaluinya. Kematian umpamanya. Kalau masa sudah pergi, manusia, saudara dan saudari sekalian, apa yang kita sesali dalam hidup kita ini ialah kejadian-kejadian pada masa yang lepas yang telah kita lalui. Misalnya kita melakukan dosa, kita melakukan kesilapan. Apabila kita menyesal, apa yang boleh kita buat? Kita tidak berkuasa di atas masa. Aku tersilap. 40 tahun umur aku bazirkan dalam perkara yang salah. Apa boleh kita buat? Kita boleh patah balik masa? Tak boleh. Sekarang di dalam filem-filem Hollywood, mereka cuba untuk andaikan ada time machine yang mereka boleh pergi ke tempat lain, masuk masa lain. Dan ini juga benar. Bukan benar mereka itu. Allah penguasa masa yang mutlak. Kalau tuan-tuan tanya, bagaimana Nabi boleh melihat orang berada di dalam syurga, berada dalam neraka, belum lagi berlaku kiamat? Macam mana boleh ada syurga, neraka, nampak ahli neraka, nampak ahli syurga, kiamat belum berlaku? Jawapannya kerana Allah pencipta masa. Bila Allah pencipta masa, Allah menguasai masa, Allah boleh ambil kita, diletakkan pada masa yang lepas. Diambilkan kita, diletakkan pada masa yang hadapan. Itu kuasa Allah. Allah ambil nabinya, letakkan dalam peristiwa yang di hadapan. Kerana masa itu pada Allah sama saja. Allah yang menguasainya. Apabila kita telah lalui masa dan kita menderita ataupun kita menyesal kerana kesilapan kita pada masa yang lepas, apa yang boleh kita buat? Kita tak boleh kembali. Saya ingin kembali muda untuk kembali beramal. Tak boleh. Saya ingin kembali muda ataupun saya ingin kembali kepada minggu lepas supaya saya dapat mengubah kesilapan itu. Tak boleh. Ada tak peluang untuk kita baiki sekurang-kurangnya sedikit daripada kesilapan itu? Ada. Bagaimana? Allah kata, wa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Sesiapa yang taubat, beriman, beramal dengan amalan yang saleh, Allah tukar jahat mereka itu, kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan.
Para ulama tafsir berbeza pendapat tentang maksud ayat ini. Ada yang menyatakan yang ditukar itu cara perjalanan hidup, kerana mustahil mereka dah buat jahat. Tapi di kalangan mufassirun, ramai juga yang berpendapat Allah kerana penyesalan yang besar dalam diri insan di atas masa-masa yang lalu yang telah dia lakukan, Allah tukar dosa itu menjadi pahala untuk dia kerana dia menyesal di atas dosanya. Itu rahmat Allah. Satu, tentang masa. Yang kedua, rahmat Allah, Allah jadikan keberkatan masa yang tak sama antara kita. 24 jam bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian dengan 24 jam saya, 24 jam para asatizah di sini mungkin tidak sama. Kita mungkin lalui 10 tahun tapi rasanya bagai 5 tahun. Ada orang lalui 1 tahun rasanya bagi 10 tahun. Ada tak? Ada. Allah memberkati dan melewatkan masa. Sebab itu kita baca umpamanya Al-Imamun Nawawi rahimahullah, umurnya 40 tahun lebih, tapi karya yang dia tinggalkan tak boleh dibuat oleh orang yang berusia sehingga 100 tahun. Ada orang sampai 70 tahun, kalau suruh dia cerita tentang apa yang telah dia buat, barangkali setengah jam sudah habis. Kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu tinggal di dunia? Labisna yauman au ba'da yaumin fas'alil 'adin. Kami tinggal sehari atau separuh hari saja. Cuba tuan-tuan buat rakaman cerita sejarah kehidupan tuan-tuan di depan HP sendiri. Berapa jam? Saya dilahirkan di sekian, dibesar sekian, sekian, kemudian bekerja sekian, sekarang habis cerita 1 jam sudah habis. Dunia begitu pendek dan pantas. Tapi Allah boleh memberkati masa. Sebab itu kita lihat setengah orang sakit, berada di atas katil, menanggung kesakitan 10 tahun. Kita kata lama dia sakit, kesian dia. Tapi mungkin pada dia 1 tahun saja. Ada orang mungkin menderita sebulan sakitnya, tapi dia merasainya bagaikan 10 tahun lamanya. Kalau tuan-tuan faham yang itu, maka tuan-tuan tidak perlu bertanya bagaimana keadilan Tuhan berhubung dengan azab kubur. Bagi yang mati awal dahulu 1000 tahun dulu, sementara mau menunggu kiamat, lamalah azabnya. Yang mati yang hujung, pendeklah azabnya. Tidak begitu, kerana masa dikuasai oleh Tuhan. Apa yang panjang dan pendek dirasai oleh manusia, singkat ataupun cepat, Allah yang menentukannya. Buktinya apa? Buktinya hadis yang tuan-tuan selalu baca. Antara tanda kiamat, wa yataqarrabuz zaman, masa menjadi pendek. Ini sependek sini semuanya, singkat. Ulama-ulama dahulu sukar faham, sebahagian mereka, bukan semua. Apa maksud wa yataqarrabuz zaman? Time is shortened, time is accelerated. Apa maksudnya? Masa menjadi pendek, singkat. Ada kata kerana sekarang sudah ada kapal terbang, kalau mau pergi ke Mekah, dahulu banyak bulan, naik kapal terbang 7 jam saja. Ada kata kerana kita sudah ada kereta. Kalau di Malaysia panggil kereta api. Sudah ada kereta. Bila naik kereta ataupun naik mobil,
Daripada perjalanan yang 20 jam, tinggal 2 jam saja. Mereka takwil. Sedangkan Nabi kata, wa yatakharrabuz zaman, masa menjadi pendek. Saya bertanya tuan-tuan, ini yang bapa-bapa yang usia sudah 70, 60, ibu-ibu di sana masih muda saya tengok. Adakah sama masa kita sekarang dengan dahulu? Sama atau tidak? Tidakkah kita rasa sekarang lebih pantas? Betul tak? Jumaat ke Jumaat lebih pantas. Betul tak? Dibandingkan kita masa dahulu, berpuluh tahun dahulu. Mungkin 1 minggu itu lama kita rasa. Padahal kita tidak ada kemajuan seperti ini. Tapi sekarang ni baru saja Jumaat. Besok, lusa, tiba-tiba masuk dah Jumaat yang baru. Sudah masuk Jumaat yang baru. Betul tak? Itu mukjizat Nabi. Itu miracle of prophethood, kenabian. Baginda kata masa menjadi pendek. Padahal pusingan jam tetap 20 jam, 24 jam. Pusingan hari tetap seminggu, sebulan. Tetapi manusia yang berada dalamnya tahu baru saja masuk 1446. Tiba-tiba hari ini sudah mau menyambut 1447. Nabi kata masa menjadi pendek. Salah satu tanda kiamat, masa disingkatkan. Macam mana masa disingkatkan? Tidaklah 7 jam. Pusingannya 24 jam. Kita pun tahu keberkatan umur, keberkatan waktu hilang. Sedar tak sedar, waktu sudah habis. Kita tak dapat buat apa-apa. Sebab itu kita antara perkara yang mesti kita doa kepada Allah supaya diberkati waktu kita. Dulu tak ada kemajuan teknologi, anak-anak kita tak belajar di universiti dengan segala alat yang canggih. Tapi himpunan ilmu mereka jauh lebih banyak. Hari ini apa yang dihimpunkan, knowledge, ilmu pengetahuan dalam peralatan yang moden ini mungkin tak dihimpunkan 500-600 tahun dahulu. 1000 tahun dulu dikompilkan dengan mudah untuk kita dapat. Tapi berapa orang yang mempunyai ingatan yang sekuat An-Nawawi, Al-Bukhari, menghimpunkan segala seperti yang dihimpunkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini adalah keberkatan waktu. Sebab itu kita doa Allah memberkati. Nabi Isa mendoa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadikanlah aku ini berkat, diberkati di mana saja aku berada. Dahulu Einstein cuba mengandaikan tentang relativity of time, tentang masa ini tak sama. Masa kita di sini, masa di tempat lain tak sama. Masa isteri kita, masa kita tak sama. Sebelum dia mengandaikan, Allah menyebut wal 'asr innal insana lafi khusr. Maka dengan itu, di samping kemasukan tahun kita yang baru ni, marilah kita mendoakan supaya Allah memberkati umur kita, memberkati masa kita, dan memberkati apa yang diberikan pada kita.